Apa hukum peniaga muslim jual pakaian tak tutup aurat? Baik. Ada yang kata haram, ada kata harus. Kita himpunkan untuk keselamatan kita. Gini, orang yang tukang jual ke wajib kena ajar orang ramai, atau orang ramai yang wajib tahu hukum syarak? Setiap kita tahu, kena tahu hukum syarak. Jadi kalau dijual seluar dalam, nah, seluar dalam tutup aurat tak? Seluar dalam ni jarang tak orang nak pakai luar. Seluar dalam tu kan, cak broya tu, dia jual pasar malam, ada orang jual seluar dalam? Ada tak tak? Sekotak RM1.8. Awak pakai boleh kilah apa semua. Maka kalau dia pakai luar, dia tak pakai dalam, dia pakai luar dalam saja, wak pergi ngajar esok jadi cikgu. Dosa tak tukang jual luar dalam? Dok pasal seluar dalam ni orang pakai belah dalam. Siapa suruh mu pakai belah luar? Mu dak pakai seluar, pakai luar dalam saja. Takkan orang seluar dalam jual luar dalam nak khabar. Seluar dalam sekotak, pakai dia pakai belah luar atas wacik, kena tudung kat lain. Kena pakai kain belah luar. Bodoh pula gitu. Baik. Maka pakaian yang mendedahkan aurat sekarang, boleh jadi dia pakai dalam rumah, boleh jadi dia pakai luar. Macam t-shirt lengan pendek, kadang-kadang awet tu pakai di rumah, kadang-kadang awet tu pakai luar. Dah boleh jadi belaka. Itu kewajipan pembeli sendiri. Tapi yang haramnya penjual ialah memang untuk digayakan di hadapan khalayak ramai. Kalau gitu baru haram dia jual. Faham? Soalan seterusnya, nak pakai nak seksi-seksi sangat nak buat benda ginilah orang puan. Tak usahlah seksi sangat, kerana awak sudah seksi. Orang puan ni dia memang seksi, tahu tak? Orang lelaki tak ada seksi. Tak ada orang tegur tu imam seksinya hari ni. Faham tak? Seksi ada. Ni main kilah kain kat belakang dah nampak, dah ingat nak kelerah dah. Dah orang bang surat kapung je. Tengah pakai kain nak mandi tu imam. Tu bila kau mau baru buat gaduh gitu. Tak bila pun masuk kain pelekat, masuk luar dalam apa semua, gi surah orang suka selok. Masa rakaat kedua batal habis kau. Pasal kain pelekat dia masuk belah luar dalam di belakang. Nak kederah punya pasal kain puing belakang gini, sakut di luar dalam. Jadi gitulah, tak salah. Orang puan dia memang seksi dah, mu memang lawa dah. Mu buat guana pun mu lawa. Tuhan buat dah. Orang lelaki dia jenis gagah, orang puan dia pergi ikut lawa. Orang lelaki jenis lori, orang puan kereta sport. Kereta sport ring lawa, tak usah kata steering. Hong kau lawa lagi. Bumper depan beres boh. Bonet buka mata gitu tengok bonet. Pasal kereta sport bayar sejuta balik RM1. Porsche GT3, betul tak? Orang lelaki macam lari tak awak pergi gagah. Jadi tak usah nak tunjuk-tunjuk pehamu memang lawa dah. Tak usah nak tunjuk ada dadamu kau orang, dadamu memang power. Betul tak? Doktor Asri tak sama. Muka dia macam Doktor Asri. Kalau makan ayam nak peha ke nak dada? Tanya sekali. Masuk CD yang menjawab molek. Berahi peha, berahi dada. Kalau makan ayam. Makan Melaka.